Halo semua, kembali lagi dalam channel Mazinet. Dan hari ini saya akan membuat video Beyblade Battles. Oh yeah. Okay, minta maaf semua. Okay, jadi hari ini perlawanan kita hari ini agak membosankan sedikit lah. Jadi kalau korang nak guna ni sebagai ubat tidur ataupun ASMR, dipersilakan. Perlawanan ni antara Air Knight versi baru dan juga Air Knight versi lama. Okay. Alright, jadi stock combo asal dia ialah Air Knight 12 Expand Eternal. Tapi saya tak dapat jumpa yang bentuk sama lah. Jadi Air Knight kosong turn expand pula Eternal. Alright. Ni kalau korang perasan, ini ada kerosakan sedikit lah sebab guilty loneliness. Okay. Alright. Jadi sebelum itu pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Okay. Saya akan siapkan saya punya launchers. Okay. Jadi ini adalah perlawanan stamina. Saya macam kurang suka lah sikit perlawanan stamina ni. Pastikan korang tekan. Tak apalah. 3, 2, 1. Perlawanan klasik. Perlawanan pertama perlawanan klasik. Perlawanan kedua pula perlawanan random. Perlawanan ketiga ialah perlawanan part Sopar combo. Okay. Sampai tu saya borak lah sikit. Okay, siapa aku menang? Pemenangnya ialah Air Knight lama 1-0 spin finish. Okay. Saya soft launch lah, malas lah kalau hard launch nanti. Saya total rep. Beyblade apa ni turbo ni dia sangat tak stabil. Sebab dia kena ada level chip nak bagi tambah stabil. Oh. Nampaknya macam mana boleh kalah stamina ni. Okay, lama menang 2-1. 2-0. 2-0 bro. Alright. 3, 2, 1. Saya ada berita buruk lah nak beritahu. Pertama, saya punya launcher ni handle dia kehilangan. Lah, menang pula 3-0. Okay. Mungkin sebab kosong kot. Kosong ni punya disk agak mantap. Okay, perlawanan kedua pula ialah random combo. This one driver. Kita ambil bag. Right. Saya tutup mata lah. Okay, wait. Saya tengah dengar lagu sebab bosan sangat ni battle. Ni 14k ini untuk lama. Lepas tu driver. Ni boleh ambil tak? Oh, tak boleh. Ni oh, keep. Okay. Tu combo pertama. Lepas tu combo kedua ialah Just itoshigute tomaranai sting. Alright. Lepas tu driver. Just kokoro goto. To, alamak, saya tak tahu apa nama dia. Driver. Boom, tu saja point dia. Okay. Kemungkinan yang lama akan teruk punya stamina, tapi kita tidak tahu. Pelik tu lah. Beyblade baru punya stiker memang. Oi!
Beyblade baru punya stiker sangat longgar. Jadi mungkin kena pakai gum coat. Ni macam Beyblade plastik gen lah. Dia tak boleh burst. Alright. Sila tidur. Okay, jadi sekarang yang menang siapa lama kan? Okay, 3, 2, 1. Okay, berita buruk kedua saya ialah saya punya driver unit hilang. Kemana lah hilang? Dah lah best driver tu. Dia ketat jadi ketat speaker saya. Oh, dia sangkut. Bom. Baru menang. Spin finish 1-0. Okay. Okay, sekarang baru menang kan. 3, 2, 1. Wow. Batu kecil apa? Setiap kali barang Beyblade rosak mesti kita panggil awaken. Padahal memang rosak pun, memang tak boleh guna. Aduh lah. Baru menang. Mantap je stamina tip dia ni. 2-0. Alright. 3, 2, 1. Okay. 6. Oh, hilang stabil yang baru. Oh, hampir menang. Tetapi baharu 3-0. Don't cry. Bosan telah punya peranan. Tapi kita kena buat juga. Kerana, 3. Alright. Oh. Oi. Dua Beyblade tak boleh terbang sebab dia terlalu berat dan launcher tak cukup power untuk terbang. Baru menang 4-0. Sangatlah mantap. Alright. Okay, this driver kita masukkan balik dalam backpack. Sik mana yang meteor. Boys Don't. Saya tengah dengar lagu dari Wink yang bernama Boys Don't Cry. Okay, competitive combo pula ya. Untuk lama saya bagi Karma dan juga X10 Plus. Tak, kita bagi High High ke? Kita bagi High lah, High X10 Plus. Oi. Bom. Ni ya, dia combo dia. Aeronaut Karma High X10 Plus versi stamina. Selepas itu untuk Aeronaut normal pula saya akan memberi Aeronaut baru. Saya bagi kosong turn X10 Plus versi stamina. Okay. Alright. Ni perlawanan dia. Okay, jap pastikan stamina. Alright. Semoga menang. Alright. Bila tekan like, subscribe, tekan notification 3, 2, 1. Okay. Lebih tinggi rasanya Aeronaut yang lama. Jadi mungkin dia dapat counter attack. Saya tidak tahu. Oh, okay, baru dapat masuk tengah. Oh, tersangkut lama. Oh, Life After Death siapa menang? Lama menang 1-0. Nampaknya video ni tiada banyak views lah, tapi tidak apalah. Alright. 3, 2, 1. Sila tidur. Oh, tersangkut. Oh. Oi, sagat. Life After Death siapa menang?
Lama menang. Woi, banyaknya stamina. Saya punya macam mindset saya, kalau dia rosak dia ada awaken, dia ada macam gimmick unicorn dia serangan. Okay, jadi satu sama. Alright. 3, 2. YouTube sekarang banyak iklan lah, benci betul lah YouTube. Oh, banyak kuat juga dia punya serangan. Oh, sekarang sangkut. Ya, jadi kelemahan Air Knight ialah right spin. Kalau Beyblade tu right spin dia memang lemah. Oi, lemak lama menang lah. 2-1. Okay, jap sebentar. Alright. Berat juga lah this karma ini, sebab dia this DB kan. Alright. 3, 2. Oh, kenapa? Oh, banyak counter attack di situ. Sayonara dake wo tokoshite himeta ne 3-1. Kuat betul stamina si apa ni? Lama ni. Daki, jap, main kita check driver extend masih. No, dia dah mula semi flat dah. Kalau dia tak flat dia mantap. Yalah, free time. Jangan agresif sangat. Tok tinggi kan Air Knight. Oh, sangkut. Oh, tinggal life after death. Siapa menang? Boom. Air Knight baru menang. 2-3. Alright. 3, 2, 1. Oh, sangkut. Okay, baru di tengah. Ambil tengah. Oh, baru lama entah lah. Oh, life after death. Siapa menang? Oh no, nampaknya lama menang. Okay, sekejap kita check berat. Yes, ini lagi berat. Okay, jadi itu sajalah itu videonya. Pastikan korang tekan petang. Yap, bagi pasang dulu. Like, subscribe dan tekan butang notification. Okay, sekarang nanti saya akan upload video yang agak harap tak lama lah sangat saya record video ni, iaitu Lord Spriggan. Kalau korang nak tengok saya punya video ni, tekan butang like, subscribe, tekan butang notification, sila komen sekali ya. Bye.